separuh butir bawang besar. 1 butir bawang merah. Letak dalam ni. Letak dalam pinggan. Tu abang guna 1 ulah bawang putih. 1 ulas bawang putih. Lepas tu kita guna daun limau. Daun limau sikit. Abang guna 2 batang segar dah. 2 batang segar letak ini. Campur serai ni. Sayur dia bunga ubi dengan carrot abang guna. Sayur dia saya guna carrot dengan carrot. Campur. Lepas tu abang bubuh terus dah. Macam udang ni. Udang 1. Sutong. Sutong 1. Ayam bubuh ayam. Dan sekali letak ayam. Lepas tu kita bubuh air dah. Lepas tu kita bubuh air. 1 suku saja untuk seorang makan. Saya nak 2 cawan bang. Nak kuah lebih. Bahan-bahan dia tu kita akan masuk dalam ni. Masukkan bahan-bahan tadi tu. Untuk perasa dia abang guna 1 sudu garam. 1 sudu garam. Lepas tu MSG. MSG. Lepas tu letak gula 1 sudu kecil. Lepas tu gula 1 sudu kecil. Lepas tu abang guna paste tom yum dah. Paste tom yum ni kalau nak kau dia kena guna banyak dah. Saya nak kau bang. Saya guna 2 sudu kecil. Lepas tu air lima ni abang guna 2 sudu dah. Air limau saya guna sebiji. Kita pun acak puak apa hal ni. Acap puak bahan ni. Kita kucak sehingga sampai dia masuk lauk. Alhamdulillah tom yum kita siap dah. Alright bang, saya punya pun siap dah ni. Okay, lepas tu kita ambil kita pun acak puak apa hal ni. Kalau kuitiar dah. Lepas tu acap puak dalam Maggi ni. Lepas tu kita kerak lah daun pakcik sikit. Daun pakcik tabur atas ni. Bang, saya ada satu step tertinggal bang. Saya terlupa pula. Saya ni abang agak-agak setara ni ya. Kita pun acak puak. Campur susu cair dalam ni. Siap Maggi tom yum. Cik rasa sikit, sedap tak? Nani? Full mak bang. Rasa macam dekat kedai tom yum bang. Sebiji. Thank you bang resepi. Sedap. 10/10. Okay guys, jumpa lagi.